Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Aku bagi salam jawab. Bro Hans is back. Sorry guys, 2 minggu aku tak keluar video Bukan apa, lepas World Cup memang aku dah plan nak ambil cuti. Aku pun ada juga aku punya pre-season sendiri. So mengatalah ke timur, ke barat, ke selatan. Dan baru je balik daripada selatan tanah air ni terus keluarkan video untuk korang. Tapi memang sejujurnya tak ada masa dah ni. Kita perlu review-review utama sebab Liga pun dah nak start next week. La Liga dah mula dah weekend ni. Imagine, aku baru je dapat cuti 2 minggu. Sekarang ni kita dah tekan balik dah. Maklumlah, cuti sudah habis bro, tekan balik. Cuti panjang best. Cuti sudah habis bro. Tapi hari ni dalam menu kita ada PSG lawan Aston Villa dalam UEFA Super Cup. Aku memang menanti sebab inilah permulaan season untuk liga-liga dekat Europe. UEFA Super Cup selesai dan siapa champion pagi tadi? PSG. Confirm PSG. Hari ni kita nak tinjau juga pasal transfer PSG ni Sebab kalau tengok balik match pagi tadi, diorang ni seolah-olah tak ada tanda-tanda keguguran momentum ni tu. Bukan keguguran yang perempuan tu. Ini keguguran momentum. Tak ada weh. João Neves, Vitinha. Kalau ada nama-nama yang mengecewakan time World Cup baru ni, dah balik PSG elok semula dah. Aku suka nak cakap pasal jersey PSG dulu. Sekali imbas hudoh. Tapi 2 kali tengok lawa weh. Aku confirm rimbat satu tu. Tapi untuk match lawan Villa pagi tadi, first goal PSG tu, moment tu ada 10 player outfield Villa berkenduri depan gawang sendiri. 2 kali clear tak lepas. Aku pun tak faham. Sekali dapat dekat Kvaratskhelia, boom, strike, Bizot kena jackpot. Yang curi bola dekat tengah masa tu siapa? João Neves dengan Vitinha. Benda yang jangan harap kita dapat tengok dalam World Cup oleh budak berdua tu. Balik je PSG, elok semula. Dan aku wajib cakap pasal benda ni. Kena cakap budak baru Aston Villa, Mat Joe ataupun Matt Joe ataupun Ben Joe yang baru tu dah macam Lukaku dah aku tengok First half sebelum dia score, atas kepala saja dah banyak kali dah. Chances dia boleh convert. Header saja weh. Dan berapa minit sebelum Villa equalize tu, PSG depan gawang bersegabut juga tu. Tapi serius, budak baru tu aku tengok dah macam Lukaku sebiji weh. Kau tengok dia punya body petik ais. Imagine body macam pacor tu pun dah macam budak sekolah dia layan Keras mamat ni weh. Macam mana Emery jumpa scouting dia pun aku pun tak sure. Dan yang masa Villa equalize tu, lagi sekali pacor yang elok marking dia daripada tadi, langsung tak boleh buat apa weh. Budak Mat Joe tu baru 17 tahun. Last season Mat Joe ni main dalam League 1, main dengan FC Metz 5 kali je tau. Dia turun entire season lepas. Tapi sekarang ni semenjak join first team Aston Villa, pre-season lawan Walsall, Sociedad, Indon, lawan PSG, dia score total 5 gol sekarang ni. Untuk budak umur 17 tahun weh. Dan nampak baka-baka Lukaku dia tu sekeras itu. Tinggi 193. Boleh tahan Mat. Umur 17 tahun, takkan nak expect skor sentiasa kan. Tapi nampak dah baka-baka skorernya tu. Saya silap Premier League dapat lagi satu breakout star tau next season ni. Dan goal winner yang Dembele assist Desiree Doué tu, yang separa offside tu, yang aku sendiri tak sure macam mana dia boleh make sure onside selevel itu. Memang tak patut pun ada. Masalahnya memang onside lagi le. Matty Cash dah lompat keluar daripada line offside. Masalahnya tak offside. Millisecond punya law. Memang Villa yang berhempas daripada tadi. Kalah sebab apa? Sejiput onside itu je. Tengok technical PSG punya player ni macam mana. Ridiculous weh. Ikutkan second half, dua-dua tim ni ada peluang besar yang diorang tak convert. Safonov save Hemming punya shot. Kvaratskhelia miss depan Safonov. Zaire Emery buat blocking goal chances Aston Villa. PSG again ruthless aggression dia buat lagi weh. Dan kali ni UEFA Super Cup, kali kedua straight PSG menang. Benda ni nampak simple, nampak biasa. Tapi dalam sejarah kalau kau nak tahu, cuma 4 tim saja tau yang pernah win back to back benda ni. Ajax, AC Milan, Real Madrid dengan PSG saja. So nampak tak? Benda ni jarang berlaku. Memang rare lah cerita dia. Walaupun apa, level sumbangsih UEFA je. Februari dalam tempoh berapa 2-3 bulan je, UCL, League 1, baru menang World Cup, menang pula UEFA Super Cup. Dan ikutkan nak cerita pasal Aston Villa kalah ni, bagi aku bukan salah Villa pun, sebab memang PSG main terlampau kemas. Dan ikutkan Emery ke semua UEFA Super Cup yang dia turun, semua Emery kalah. Daripada tahun 2014, 4 final Super Cup Emery turun, semua Emery kalah kesemuanya. So tak boleh nak kata apalah lawan PSG kot. PSG punya domination dalam 2-3 tahun ni memang ridiculous Enrique saja dah menang 13 trofi dalam first 3 years. Dan probability untuk terus menang tu wujud weh. Dan untuk Aston Villa macam last season, dia orang ni macam senyap sikit kan. Tapi season depan ni busy juga weh. Sign Johan Mazambi yang berumur 20 tahun daripada Freiburg. Berapa harga? 60 million. Berapa mahal. Sign Joe Gomez daripada Wolves yang relegated, 40 million. Sign Keba Cisse daripada tim Lasak. Dan sign Garnacho loan daripada Chelsea. Hemmings, Mat Joe, total 4 player bawah 20 tahun. Dan first 11 Aston Villa yang dah tak ada. Kau tengoklah nama-nama macam Morgan Rogers cash in dekat 140 million ke Chelsea. Villa let go Tielemans, antara orang penting
Wing tengah orang experience Villa ni ke MU 41 million. Villa let go Donny Malen ke Roma 25 million. Enzo Barrenechea ke Benfica 12 million. Luis Dobin ke Soton 10 million. Luka Dean ke PSG 7 million. Spend tadi 105 million. So far Villa dah jual player saja dekat berapa tau? 240 million. Punya bad duit. Selepas kalah UEFA Super Cup tadi, aku tak rasa Villa berhenti. Nama-nama macam Matteo Ruggeri daripada Atletico, João Palhinha pun Villa nak try ni daripada Bayern. Dan disebabkan Villa dah loan Garnacho daripada Chelsea. Kalau tak, Emery dah mengidam Nico Jackson ke tak? Lama kat tu. Tak lepas. Last season Villa finish top 4 atas daripada Liverpool, Bournemouth. So ada chance Villa kekal kuat lagi next season. Engkau tengok lagi nama PSG ni pun macam mana. Bukan main padu juga weh. Crash juga tu. Dan nak discuss pasal PSG punya transfer sama kali ni, busy. Serius busy. Dipaca saja diorang dah buat 160 million daripada 4 player. Lee Kang-in dah join Simeone, haram ball. Aku tengok baru ni pun friendly, berkepop budak Atletico semua dia buatnya. Benda-benda luar bida'ah ni. Kalau Simeone pun berkepop, aku tak tahulah. Kolo Muani balik daripada Spurs, terus dijual ke Juventus 42 million. Kau tengok Juventus, dia selamba Dusan Vlahovic selamba free macam gitu je caw. Tapi dia sign siapa? Kolo Muani 42 million. Paling mengejutkan, kau tahu berapa harga PSG jual Goncalo Ramos ke Milan? Cuba teka, 74 million. Kalau player yang jarang start untuk PSG pun, PSG mampu bedil harga daripada range 40 ke 70 million. Memang diorang ni dah boleh apa tau, dah boleh masuk level saudagar unta dah ni. Itu belum Barcola. Bradley Barcola dia tak dimainkan dalam UEFA Super Cup. Kemungkinan ke mana? Ke Liverpool. Kita belum tahu. Income saja season ni kalau betul atas 250 million tau, tanpa jejaskan first 11. Atas padang A, transfer pun A. PSG. Kalau buat purchase pula, kita tengok diorang baru je sign Akli Uche 50 million. Diorang sign Luka Dean yang tinggalkan Villa, yang baru je habis World Cup. Tapi ni Luka Dean tak main lak lawan Aston Villa ni. Left back, kalau Lucas Hernandez pun pisang di bangku, ini kan Luka Dean masuk PSG. Memang tak lah kan nak berebut spot dengan Nuno Mendes. So senang cerita, Luka Dean masuk PSG ni ada chance merepot ni. Dan aku dengar cerita nak sign Ferran Torres pula dia daripada Barca. Aku rasa ini tak lain tak bukan, ini memang untuk ganti tepat Goncalo Ramos. So tak ada hal dekat situ. Sebab kalau nak saling Goncalo Ramos ke Ferran Torres, sebenarnya tak ada beza pun. Dia dah macam sama level lah. Tapi so far sekarang ni, kalau kau tengok PSG baru spend berapa tau, 58 million. Tak sampai 60 pun. Yang paling aku geram, PSG dah ada total 3 keeper. Chevalier pun tak habis guna lagi. Sign Longoni, budak 18 tahun. Safonov lagi sasah lah kan, first 11 punya keeper. Sampai kan apa sekarang ni, Onana Jepun pun PSG game bad dah ni. Bila Zion Suzuki masuk PSG ni, total 4 keeper tau. Habis takkan Chevalier tu terus menerus nak gigit kuaci je kan sampai ke sudah. Dengan Safonov pun member tak boleh nak beat. Ini masuk pula Onana Jepun ni, aku cakap memang kin salam kin salam. Overall guys, kita tengok PSG ni walaupun diorang dah salin sana sini, tapi masih lagi complete guys. Complete weh. So kita tunggu next season apa jadi. Lagi dalam UCL, sebab last season pun kita tengok lah, Arteta yang dah on fire pun tak menang final. Next season sejauh mana PSG pergi, kita tunggu. Guys, komen kat bawah. Aku baru nak start balik ni. Kita nak start on fire balik ni. Season baru nak start. Banyak lagi review. Liverpool, Arsenal, MU. Bersepah lagi lah. Banyak lagi team. Mana-mana yang baru tengok Forest Studio, make sure korang tekan butang subscribe button dekat tepi tu, like, share. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching. PSG menang tu tak boleh cakap apa lah. Power weh. Power. Pening kepala tengok. Next season aku pun tak tahu.